Setiausaha PKR Sarawak Mahmud Epah mengkritik tindakan Rafizi Ramli yang menyifatkan langkah keluar parti dan mengosongkan kerusi Parlimen Pandan sebagai misi kamikaze. Beliau berkata tindakan itu bukan sekadar langkah politik berisiko, sebaliknya boleh dianggap sebagai mengkhianati mandat dan kepercayaan pengundi Pandan. Katanya pengundi telah memberi mandat kepada Rafizi untuk berkhidmat sebagai ahli parlimen sepanjang penggal, bukannya meninggalkan kerusi itu di tengah jalan demi agenda politik baharu. Mahmud berkata penggunaan istilah misi kamikaze oleh Rafizi bagi menggambarkan langkah politiknya menunjukkan sikap yang lebih mementingkan agenda peribadi dan publicity politik berbanding tanggungjawab kepada rakyat. Katanya tindakan seperti itu tidak wajar dijadikan contoh kepimpinan masa depan. Mahmud juga berkata kemelut membabitkan Rafizi tidak akan menjejaskan sokongan akar umbi PKR Sarawak terhadap kepimpinan Parti Pusat yang diterajui Anwar Ibrahim. Azurin Zainal, FMD.